Setiap dekad, sistem pendidikan kita akan melalui satu fasa transformasi. Dan untuk dekad yang akan datang, pelan yang dirancang ni bukanlah sekadar satu kemaskinan biasa, tapi satu anjakan yang cukup besar. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, kita kena tanya soalan yang paling asas sekali. Kenapa? Dalam dunia yang perubahannya laju betul sekarang ni, kenapa pula Malaysia perlukan satu haluan baharu untuk pendidikan? Penting sangat ke? Apakah sebenarnya yang menjadi pemangkin di sebalik perubahan besar dalam sistem pendidikan kita ni? Apa puncanya? Jawapan paling besar? Teknologi. Macam yang Perdana Menteri sendiri tekankan, benda-benda macam kecerdasan buatan atau AI dan revolusi digital ni, ia bukan lagi cerita masa depan, bukan lagi filem science fiction, ia dah ada depan mata kita sekarang. Jadi kalau sistem pendidikan kita statik, macam mana pelajar kita nak bersaing kan? Mahu tak mahu, sistem tu sendiri kena berevolusi. Jadi, matlamatnya sekarang ialah untuk menyediakan pelajar untuk kehidupan, bukan untuk peperiksaan semata-mata. Kita nak beralih daripada sistem yang asyik kejar grade kepada satu sistem yang betul-betul asah pemikiran kritis, kreativiti dan juga inovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, pembentaan tentang transformasi pendidikan di Malaysia. Marilah kita mengenali transformasi pendidikan di Malaysia dengan lebih dekat. Transformasi pendidikan merujuk kepada usaha perubahan yang dirancang untuk menambah baik sistem pendidikan supaya lebih berkualiti, relevan dan mampu memenuhi keperluan semasa. Dalam konteks Malaysia, transformasi pendidikan tidak hanya melibatkan pertambahan kemudahan atau dasar semata-mata, tetapi juga penambahbaikan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran, kualiti sekolah serta kemenjadian murid secara menyeluruh. Seterusnya, transformasi pendidikan yang pertama iaitu pentaksiran bilik darjah PBD. Apa yang dimaksudkan dengan PBD ini? KPM menyatakan PBD ialah proses berterusan dalam PDP untuk mendapatkan maklumat tentang perkembangan, kemajuan, kebolehan dan juga penguasaan murid. Panduan KPM juga menekankan bahawa PBD yang berkualiti menyokong kemenjadian murid dan membantu guru menambah baik pembelajaran. Ini menunjukkan transformasi daripada penekanan berlebihan daripada peperiksaan kepada penilaian yang lebih menyeluruh. Asal usul PBD. PBD ini bermula daripada pentaksiran berasaskan sekolah PPS yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2011. Ia bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada peperiksaan dan menilai murid secara holistik. Pelaksanaan awal PBS menghadapi cabaran seperti beban guru dan kekeliruan sistem. Ditambah baik dan dijenamakan semula sebagai PBD sekitar tahun 2016 hingga 2017. Fokus utama PBD lebih kepada pentaksiran berterusan dalam PDP di bilik darjah. Kepentingan PBD meningkat selepas pemansuhan ujian pencapaian sekolah rendah UPSR pada tahun 2021. Kini menjadi kaedah utama pentaksiran sekolah rendah yang menekankan perkembangan murid secara menyeluruh. Garis masa perkembangan PBD di sekolah pada tahun 2011, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memulakan PBD sebagai sebahagian daripada pentaksiran berasaskan sekolah PPS dan dikenali sebagai pentaksiran sekolah PS. Beralih pada tahun 2016, pentaksiran sekolah ditukar nama secara rasmi kepada pentaksiran bilik darjah PBD untuk memberi fokus kepada pentaksiran secara formatif. Pada tahun 2018 pula, KPM mengumumkan pemansuhan kaedah pengujian berorientasikan peperiksaan, iaitu peperiksaan pertengahan tahun dan peperiksaan akhir tahun untuk tahap 1 iaitu murid tahun 1, 2 dan 3. Pada tahun 2019, panduan pelaksanaan PBD edisi kedua dikeluarkan, iaitu mengukuhkan peranan PBD dalam sistem pendidikan. Seterusnya, pada tahun 2021, pemansuhan peperiksaan tahap 1 secara menyeluruh dan digantikan dengan PBD sepenuhnya. Akhir sekali, pada tahun 2022 hingga kini, PBD terus diperkasakan sebagai kaedah utama untuk mengukur tahap penguasaan murid secara holistik, iaitu tahap penguasaan 1 hingga tahap penguasaan 6 berpandukan kurikulum. Implikasi positif PBD kepada mobiliti sosial iaitu murid dinilai dengan lebih adil berdasarkan perkembangan sebenar murid. Murid tidak hanya dinilai melalui penulisan dalam peperiksaan semata-mata. Murid ini dinilai secara menyeluruh dari segi kemahiran, perkembangan, kemajuan dan kemahiran yang dimiliki oleh mereka.
Seterusnya, murid yang lemah dalam peperiksaan bertulis masih boleh menonjolkan dalam aspek lain. Mungkin terdapat murid yang lemah dalam aktiviti menulis, tapi mereka lebih mampu untuk menonjolkan diri dalam aspek seperti pembentangan, membuat projek, perbincangan dan mengetuai organisasi di dalam kelas. Dan akhir sekali, mengurangkan tekanan peperiksaan semata-mata. Murid-murid tidak akan tertekan untuk belajar ataupun fokus pada subjek-subjek dalam kelas hanya untuk bertumpukan kepada peperiksaan. Mereka boleh memfokuskan juga pada aktiviti-aktiviti lain seperti co-curriculum, aktiviti luar bilik darjah dan sebagainya. Implikasi negatif PBD kepada mobiliti sosial pula ialah wujud tidak keseragaman jika pelaksanaan tidak seragam. Jika PBD ini dilaksanakan secara tidak seragam, markah yang ditentukan kepada murid juga mungkin tidak seragam. Seterusnya, bergantung tinggi kepada profesionalisme seorang guru. Sekiranya guru itu tidak profesional, mungkin terdapat bias terhadap murid dalam pemberian markah PBD. Dan akhir sekali, sukar dibandingkan antara murid atau sekolah. Murid ini sukar untuk dibandingkan pencapaian mereka kerana setiap pentaksiran yang digunakan oleh guru adalah berbeza-beza. Seterusnya, cadangan penambahbaikan terhadap PBD. Yang pertama, meningkatkan latihan dan bimbingan guru. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia mungkin boleh mengadakan kursus tambahan untuk meningkatkan lagi kemahiran guru dalam pelaksanaan PBD. Seterusnya, mengurangkan beban dokumentasi guru. Pihak KPM boleh menetapkan langkah-langkah penggunaan PBD ini secara lebih sistematik supaya beban kerja guru terhadap dokumentasi dalam PBD dapat dikurangkan. Dan akhir sekali, menyeragamkan pelaksanaan PBD di semua sekolah. Melalui penyeragaman PBD di seluruh sekolah, perbandingan antara murid dan sekolah dapat dilaksanakan secara sistematik dan lebih adil. Dan akhir sekali, harapan saya sebagai seorang guru terhadap PBD ini, saya berharap PBD dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan dan sistematik di semua sekolah. Seterusnya, saya ingin menilai murid dengan adil berdasarkan kebolehan perkembangan dan potensi masing-masing. Saya mahu menjadi guru yang prihatin, kreatif dan bertanggungjawab dalam melaksanakan pentaksiran terhadap murid-murid supaya mereka mendapatkan penilaian yang lebih adil. Seterusnya, kita beralih kepada transformasi pendidikan yang kedua, iaitu Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013 hingga 2025. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 adalah satu dokumen strategik menyeluruh yang dirangka untuk mentransformasikan sistem pendidikan kebangsaan secara berperingkat dalam tempoh 13 tahun. Pelan ini bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan bagi penyediaan murid dengan kemahiran yang diperlukan untuk bersaing di peringkat global. Murid-murid perlu bersedia dari segi mental dan fizikal untuk bersaing di dunia yang begitu mencabar pada masa ini. Seterusnya, terdapat 5 aspirasi sistem, iaitu akses, kualiti, equity, perpaduan dan kecekapan yang terdapat dalam PPPM yang dapat membantu meningkatkan sistem pendidikan di Malaysia. Seterusnya, 6 aspirasi murid, iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional yang mampu meningkatkan kemenjadian murid dalam pendidikan. Dan akhir sekali, 11 anjakan utama. 11 anjakan utama ini termasuk penyediaan akses sama rata kepada pendidikan berkualiti antarabangsa, meningkatkan kemahiran bahasa Melayu dan bahasa Inggeris serta memperkasakan guru dan pemimpin sekolah. Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 ini terdapat 3 gelombang pelaksanaannya. Gelombang yang pertama iaitu pada tahun 2013 hingga tahun 2015, iaitu mengubah sistem dengan menyokong guru dan memberikan fokus kepada kemahiran asas. Beralih kepada gelombang kedua iaitu pada tahun 2016 hingga tahun 2020, iaitu mempercepatkan penambahbaikan sistem. Dan akhir sekali, gelombang yang ketiga iaitu pada tahun 2021 hingga 2025, iaitu mengajak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir urus kendiri. Melalui 3 gelombang pelaksanaan secara berperingkat ini,
pelaksanaan PPPM dapat diuruskan dengan baik dan menjadi lebih efisien. Seterusnya, kita beralih kepada 11 anjakan utama yang terdapat dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025 ini. Iaitu yang pertama, menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti bertaraf antarabangsa. PPPM ini memastikan setiap kanak-kanak mendapat akses kepada pendidikan berkualiti tinggi dan sekanding dengan piawaian global. Ini bermakna kanak-kanak ataupun murid-murid di sekolah di Malaysia ini mampu bersaing dengan murid-murid yang berada di luar negara yang mempunyai akses pendidikan yang berkualiti. Seterusnya, memastikan setiap murid profesion dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris, iaitu memperkukuhkan kemahiran diri bahasa agar murid mampu bersaing di peringkat tempatan dan antarabangsa. Murid mampu berkomunikasi menggunakan bahasa kebangsaan atau bahasa ibundanya sendiri dengan baik, serta murid mampu berkomunikasi dengan lancar menggunakan bahasa antarabangsa iaitu bahasa Inggeris supaya mereka tidak ketinggalan dengan murid-murid lain di luar negara. Yang ketiga, PPPM ini melahirkan rakyat Malaysia yang menghayati nilai, iaitu memperkasakan pendidikan agama dan moral bagi membentuk jati diri dan sasiah murid yang unggul. Murid yang mempunyai agama dan moral yang tinggi dapat membentuk rakyat yang sangat mengikut undang-undang dan tidak melakukan jenayah. Hal ini akan menjadikan negara lebih aman dan mengelakkan negara daripada terlibat daripada sebarang konflik dalaman. Dan seterusnya, transformasi keguruan sebagai profesion pilihan, iaitu mengetatkan syarat kemasukan guru dan meningkatkan latihan bagi memastikan hanya bakat terbaik mendidik anak bangsa. Ini bermaksud untuk memastikan seorang guru dilantik. KPM perlu menapis sebaik mungkin supaya hanya guru yang berkualiti layak untuk menjadi seorang guru dan mendidik generasi yang akan datang. Seterusnya, memastikan pemimpin berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah, iaitu memperkukuh kriteria pemilihan pengetua dan guru besar untuk meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah. Pemilihan guru besar dan pengetua ini tidak boleh dipilih secara sewenang-wenangnya kerana peranan mereka sangatlah besar dalam memimpin sesebuah sekolah. Guru besar dan pengetua yang tidak cekap akan membawa kepada kemusnahan sesebuah sekolah. Seterusnya, pengupayaan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan keperluan, iaitu memberi lebih kuasa autonomi dan sokongan kepada peringkat bawahan untuk menangani isu setempat dengan lebih berkesan. Ini bermaksud JPN, PPD dan sekolah perlu membuat lawatan dengan lebih kerap supaya PPPM ini dilaksanakan dengan baik. Kemudian, PPPM ini juga memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti pembelajaran. Ia menggunakan teknologi maklumat untuk meluaskan akses kepada pembelajaran berkualiti di seluruh negara. Murid-murid tidak akan ketinggalan sekiranya mereka mampu mengakses maklumat sendiri melalui teknologi maklumat dan komunikasi. Penggunaan internet ataupun ICT ini membantu murid supaya mereka lebih terdedah dengan dunia luar dan tidak akan terperak di dalam dunia mereka sendiri sahaja. Seterusnya, mentransformasikan kebolehupayaan dan kapasiti penyampaian kementerian, memperkemas struktur organisasi Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap. Selain itu, anjakan utamanya adalah untuk bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas, menggalakkan penglibatan aktif pihak luar dalam menyokong pembelajaran murid. Pihak sekolah yang bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta ini mampu meningkatkan pencapaian murid melalui kerjasama aktiviti, kurikulum, hari sukan yang dapat meningkatkan lagi keberjayaan sesuatu program yang ini diadakan di sekolah. Seterusnya, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit, iaitu memastikan peruntukan kewangan digunakan secara cekap untuk memberi impak terbesar kepada prestasi murid. Ini bermaksud
setiap peruntukan yang diberikan oleh setiap murid di sekolah digunakan sebaik mungkin untuk keperluan murid, untuk meningkatkan prestasi akademik, prestasi kurikulum dan nilai etika mereka. Duit yang diperuntukkan oleh setiap murid ini tidak disalahgunakan untuk program-program ataupun aktiviti-aktiviti yang tidak memberi manfaat kepada murid. Dan akhir sekali, meningkatkan ketelusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung, menerbitkan laporan tahunan mengenai kemajuan PPPM supaya rakyat boleh menilai keberkesanannya. Ini bermaksud setiap sekolah perlu membuat laporan aktiviti ataupun laporan tahunan terhadap kemajuan yang dilaksanakan dalam program PPPM ini supaya rakyat ataupun menteri dapat mengenal pasti sama ada program PPPM 2013-2025 ini berjaya ataupun tidak. Ini merupakan 13 tahun transformasi pendidikan Malaysia, pencapaian utama dan hala tuju. Sepanjang 13 tahun program PPPM ini dilaksanakan, terdapat pelbagai pencapaian yang telah diperolehi oleh pihak pelaksana. Ini merupakan pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang memberi fokus kepada pencapaian utama serta hala tuju pendidikan negara. Pertama sekali, dari segi pencapaian Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, kita dapat lihat berlakunya peningkatan yang ketara. Kadar enrolment prasekolah meningkat kepada 93.53%, manakala pendidikan menengah atas juga mencapai 93.10%. Ini menunjukkan akses pendidikan di Malaysia semakin meluas dan inklusif. Seterusnya, jurang pendidikan antara kawasan bandar dan luar bandar juga semakin dirapatkan. Pelbagai inisiatif telah dilaksanakan bagi memastikan murid di setiap kawasan mendapat peluang pendidikan yang sama rata tanpa mengira lokasi. Dari aspek kualiti pendidikan pula, sebanyak 99% guru di Malaysia berkelayakan sekurang-kurangnya ijazah sarjana muda, menunjukkan profesion keguruan semakin diperkasakan dan berkualiti tinggi. Selain itu, sebanyak 751 sekolah daif telah dinaik taraf sekaligus memberi persekitaran pembelajaran yang lebih selesa dan kondusif kepada murid. Dalam bidang TVET pula, pencapaian graduan amat memberangsangkan apabila 99.91% graduan TVET berjaya mendapatkan pekerjaan dan 80.62% bekerja dalam bidang pengajian masing-masing. Ini membuktikan TVET semakin relevan dengan keperluan industri. Akhir sekali, hala tuju baharu pendidikan Malaysia menekankan literasi digital, kompetensi global dan nilai insan madani selaras dengan keperluan dunia moden yang semakin mencabar. Kesimpulannya, transformasi pendidikan Malaysia dalam tempoh 13 tahun ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif dari segi akses, kualiti dan keberhasilan pendidikan. Kemudian, kita beralih kepada implikasi positif kepada mobiliti sosial terhadap Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, iaitu yang pertama, akses pendidikan lebih meluas. Peningkatan enrolment sekolah termasuk kawasan luar bandar dan pedalaman. Ini bermaksud sekolah yang berada di luar bandar dan sekolah yang berada di pedalaman juga akan dibekalkan dengan teknologi supaya mereka tidak ketinggalan dan mampu bersaing dengan sekolah-sekolah yang berada di bandar. Seterusnya, peningkatan kualiti pendidikan, kurikulum yang lebih relevan seperti kemahiran berfikir aras tinggi KBAT dan juga penggunaan STEM iaitu Sains, Teknologi, Engineering dan Mathematics. Penggunaan KBAT dan STEM ini membantu murid menjadi mampu berfikir secara kreatif dan inovatif. Dan akhir sekali, penggunaan teknologi dalam pendidikan. Penggunaan teknologi dalam pendidikan, inisiatif yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia seperti penggunaan Delima dan pembelajaran digital. Akaun Delima yang diberikan kepada guru dan murid oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ini sangat membantu kerana dalam aplikasi tersebut pelbagai kegunaan yang boleh digunakan seperti Google Classroom, ChatGPT dan sebagainya. Seterusnya, kita beralih kepada implikasi negatif Pelan Pembangunan Pendidikan kepada mobiliti sosial, iaitu yang pertama, jurang digital. Meskipun terdapat bekalan yang telah diberikan kepada murid luar bandar dan pedalaman diberikan kepada pihak sekolah, namun murid luar bandar dan pedalaman kekurangan akses internet dan peranti sekiranya mereka berada di rumah. Seterusnya, ketidakseragaman pelaksanaan.
sekolah bandar lebih cepat menerima manfaat berbanding luar bandar. Ini bermaksud apabila sesuatu teknologi dikeluarkan, sekolah di bandar akan menerima manfaat itu terlebih dahulu berbanding sekolah yang berada di luar bandar dan juga sekolah yang berada di pedalaman, terutamanya sekolah yang murid-murid orang asli yang berada di pedalaman dalam hutan. Seterusnya, keberkesanan tidak menyeluruh, iaitu ada dasar baik di atas kertas tetapi kurang impak di peringkat pelaksanaan. Hal ini bermaksud sekolah hanya merekodkan kebaikan pelaksanaan program PPPM ini di atas kertas semata-mata, namun kemenjadian itu sebenarnya tidak dideliver dan tidak wujud. Seterusnya, kita beralih kepada cadangan penambahbaikan. Yang pertama, mendapatkan jurang digital. Jurang digital antara murid ini mungkin kita boleh didapatkan dengan menambah talian internet di kawasan-kawasan pedalaman. Seterusnya, latih guru secara praktikal. Guru-guru perlu diberi latihan ataupun kursus secara praktikal, bukan seminar ataupun teori semata-mata. Hal ini dikatakan demikian kerana guru perlu membuat aktiviti secara praktikal supaya mereka mampu dan boleh membuat semua ini dengan lebih baik, bukan hanya mengetahui teori semata-mata. Dan akhir sekali, pemantauan pelaksanaan dasar. Dasar-dasar ini perlu dipantau oleh pihak-pihak berkenaan supaya ia tidak ditipu ataupun dipalsukan rekod pelaksanaannya. Seterusnya, akhir sekali beralih kepada harapan sebagai seorang guru. Harapan saya sebagai seorang guru, saya berharap sistem pendidikan ini menjadi lebih inklusif dan adil untuk semua murid tanpa mengira latar belakang. Murid-murid dapat belajar secara adil, selesa dan kondusif tanpa mengira latar belakang mereka dari segi ekonomi, latar belakang pendidikan keluarga dan juga bangsa dan agama mereka. Dan akhir sekali, saya berharap murid bukan sahaja cemerlang akademik tetapi juga berakhlak, berkemahiran dan berdaya saing. Murid ini tidak hanya bijak di atas dalam akademik semata-mata. Murid-murid juga perlu berakhlak, berkemahiran dan berdaya saing supaya mereka dapat bertahan hidup di dunia ini yang sangat mencabar. Akhir sekali, kita beralih kepada transformasi pendidikan yang ketiga, iaitu pendidikan digital. Pendidikan digital ini merupakan transformasi pendidikan era digital yang merujuk kepada perubahan sistem pendidikan yang mengintegrasikan teknologi digital dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0, pendidikan tidak lagi bergantung kepada kaedah tradisional semata-mata tetapi bergerak ke arah pembelajaran yang lebih fleksibel, interaktif dan berpusatkan murid. Guru tidak akan mengajar murid menggunakan kaedah tradisional yang sangat membosankan dan tidak dapat menarik perhatian murid dalam pembelajaran. Melalui pembelajaran digital ini, guru mampu menarik minat mereka supaya mereka lebih semangat untuk belajar dan pembelajaran itu menjadi lebih fleksibel dan interaktif supaya mereka dapat belajar dan meningkatkan kemahiran mereka secara berterusan. Trust utama pendidikan digital ini, yang pertama, Dasar Pendidikan Digital (DPD) diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memacu ekosistem pendidikan digital yang mampan dan menyeluruh. Seterusnya, perintegrasian AI. Penggunaan kecerdasan buatan AI kini menjadi pemangkin utama termasuklah dalam bidang pendidikan khas untuk meningkatkan keberkesanan pembelajaran. Penggunaan AI, kecerdasan buatan ini dalam pendidikan sangatlah efisien kerana dapat membantu guru menyediakan sesi pengajaran yang lebih baik dan berkualiti yang sangat berkesan kepada murid-murid. Masa yang diambil oleh guru juga dapat dijimatkan dan guru dapat fokus kepada pelbagai pembelajaran yang lebih terancang. Seterusnya, pembangunan murid pasif digital. Fokus diberikan untuk melahirkan murid yang kreatif, bertanggungjawab,
dan mampu menyelesaikan masalah menggunakan teknologi. Murid yang fasih ataupun mahir menggunakan digital akan melahirkan individu yang sangat kreatif dan inovatif untuk mencipta sesuatu benda yang baharu. Murid mampu berfikir secara analitik, kreatif dan juga inovatif untuk pembelajaran dan mereka tidak akan terikat dengan fakta dalam buku teks semata-mata. Dan akhir sekali, pemerkasaan guru. Guru dianggap sebagai tulang belakang latihan berterusan dalam kemahiran digital, robotik dan kaedah train the trainer. Guru ini perlu dilatih supaya mereka boleh melatih orang lain. Meskipun kecerdasan buatan ini dapat meningkatkan kualiti pendidikan di Malaysia ataupun di dunia, guru tetaplah menjadi tulang belakang untuk membantu murid-murid ini menguasai sesuatu bidang. Tanpa guru, murid ini tidak mampu menguasai sesuatu bidang, hanya bergantung kepada teknologi dan kecerdasan buatan semata-mata. Jadi, guru ini perlu diasah dengan lebih tinggi supaya dapat menjadi pendidik yang berkualiti. Seterusnya, ciri-ciri transformasi pendidikan era digital. Yang pertama, penggunaan teknologi dalam PDP seperti penggunaan komputer, tablet dan platform seperti Google Classroom dan juga Derima. PDP menjadi lebih menarik melalui video, simulasi dan juga animasi. Murid akan lebih tertarik dan bersemangat untuk belajar di dalam kelas sekiranya terdapat teknologi digital di dalam PDP. Seterusnya, pembelajaran berpusatkan murid. Murid lebih aktif mencari maklumat sendiri. Guru hanya bertindak sebagai fasilitator untuk memantau keadaan mereka. Murid ini perlu berdikari untuk mengakses ataupun mencari maklumat itu sendiri dengan bimbingan guru. Murid ini tidak akan dengan bahasanya disuap oleh guru semata-mata. Murid perlu mencari sendiri, berusaha supaya dapat meningkatkan kemahiran berfikir atas tinggi, kemahiran mencipta, kemahiran inovatif, kemahiran kerjasama dan sebagainya. Seterusnya, pembelajaran tanpa sepadan. Akses kepada ilmu di mana-mana dan bila-bila masa. Pembelajaran secara dalam talian. Murid dapat mengakses pembelajaran pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja tanpa hanya perlu hadir ke sekolah untuk mendapatkan ilmu. Murid yang berada di rumah boleh mendapatkan ilmu pengetahuan sendiri dengan mengulang kaji menggunakan platform media sosial seperti YouTube, TikTok dan sebagainya. Terdapat pelbagai manfaat penggunaan media sosial sekiranya digunakan dengan betul. Dan akhir sekali, penggunaan data dan analitik. Prestasi murid dapat dianalisis secara sistematik. Seterusnya, membantu guru merancang intervensi yang lebih berkesan. Implikasi positif pendidikan digital kepada mobiliti sosial. Yang pertama, meningkatkan kualiti pembelajaran. Pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Ini dapat menarik minat dan fokus mereka terhadap pembelajaran. Mereka akan bersemangat untuk hadir ke sekolah sekiranya pembelajaran ini menyeronokkan. Seterusnya, melahirkan murid celik teknologi. Murid bersedia menghadapi dunia pekerjaan masa hadapan. Pada dunia yang berkembang pesat dalam aspek teknologi ini, murid perlulah celik dan fasih menggunakan teknologi supaya mereka tidak ketinggalan dan mampu bersaing dengan semua lapisan usia yang mempunyai pelbagai kepakaran ini, kerana peluang di setiap sektor pekerjaan ini sangatlah terhad dan mempunyai saingan yang tinggi. Seterusnya, akhir sekali, menggalakkan pembelajaran sendiri. Murid belajar mengikut kadar dan kemampuan sendiri.
murid mampu belajar dan mengulang kaji di rumah menggunakan platform media sosial. Murid mampu belajar dan mengulang kaji mengikut masa dan kemampuan mereka pada bila-bila masa untuk mengulang kaji pembelajaran secara kendiri. Seterusnya, implikasi negatif terhadap pendidikan digital kepada mobiliti sosial, iaitu kemahiran guru yang berbeza. Guru yang berada di generasi-generasi yang terdahulu mungkin kurang celik terhadap penggunaan digital. Jadi, tidak semua guru mahir menggunakan teknologi ini akan menjejaskan penggunaan teknologi dalam PDP. Guru yang lebih muda ataupun mudahnya generasi Z ataupun milenial lebih peka dan celik terhadap penggunaan teknologi berbanding dengan guru-guru generasi-generasi yang telah lanjut usia. Mereka mungkin tidak mampu mengikut perkembangan teknologi yang terus berkembang dengan pesatnya. Seterusnya, gangguan dan penyalahgunaan teknologi. Murid lebih terdedah kepada hiburan atau maklumat tidak sesuai. Penggunaan teknologi untuk pembelajaran kendiri di rumah juga mempunyai impak negatif, iaitu murid mungkin menyalahgunakan teknologi untuk menonton hiburan ataupun maklumat-maklumat yang tidak sesuai dengan usia mereka. Dan akhir sekali, infrastruktur yang tidak mencukupi. Sekolah kekurangan kemudahan ICT yang lengkap. Terdapat banyak-banyak sekolah, terutamanya sekolah-sekolah yang berada di kawasan luar bandar ataupun pedalaman yang masih kekurangan teknologi digital berbanding dengan sekolah yang berada di bandar yang mempunyai kelengkapan teknologi yang sangat mencukupi. Seterusnya, cadangan penambahbaikan terhadap pendidikan digital ini. Yang pertama, meningkatkan kemudahan ICT. Pihak kerajaan ataupun pihak Kementerian Pendidikan Malaysia perlulah meningkatkan kemudahan ICT di seluruh sekolah di Malaysia ini supaya murid-murid mendapatkan pendidikan yang adil dan saksama dengan murid-murid yang berada di hadapan seperti sekolah-sekolah di bandar. Seterusnya, latihan guru secara berterusan. Latihan guru secara berterusan ini sangatlah penting kerana walaupun guru-guru ini telah meningkat usia, mereka perlulah melatih diri untuk mengikuti perkembangan digital semasa supaya mereka tidak ketinggalan dalam sesi pengajaran dan pembelajaran untuk menggunakan teknologi. Akhir sekali, pendidikan literasi digital kepada murid yang kurang peka, kurang celik terhadap penggunaan teknologi digital boleh diasah supaya mereka lebih mahir menggunakan teknologi digital untuk kegunaan yang baik, bukan kegunaan buruk seperti menonton video hiburan semata-mata. Akhir sekali, harapan sebagai seorang guru, harapan saya sebagai seorang guru, saya berharap semua murid mendapat akses pendidikan digital yang adil dan saksama. Tidak hanya murid yang berada di sekolah di bandar sahaja yang mendapat akses pendidikan digital. Murid yang berada di sekolah luar bandar dan juga sekolah pedalaman juga berhak mendapat pendidikan yang adil dan saksama terhadap penggunaan teknologi digital dalam PDP. Seterusnya, saya ingin meningkatkan penggunaan teknologi bagi menjadikan PDP lebih menarik dan berkesan. Dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam PDP, pembelajaran akan menjadi lebih menarik dan berkesan kepada murid. Dan akhir sekali, saya juga berharap beban tugas pengharian guru dikurangkan supaya dapat fokus kepada pengajaran. Sekiranya beban tugas guru untuk mengisi data secara analitik ini dikurangkan, guru mampu fokus terhadap pembelajaran dan pengajaran secara berterusan. Guru mampu merancang pengajaran dengan lebih kreatif dan inovatif melalui penggunaan teknologi digital. Jadi itu sahaja pengetahuan saya pada hari ini.